Makan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Rayman Don. Kenal saya Muhammad Rayman. Tajuk saya hari ini adalah ruang panorama. Kalian, minggu ni Ryan demam dah 2 hari. Ryan dah pergi ke klinik dan diberi ubat. Tetapi hari ini badan Ryan masih panas lagi, tetapi masih penuh semangat untuk membuat video pagi ni. Semoga kalian semua dapat mendoakan Ryan supaya sembuh segera dan dapat bersekolah minggu depan. Di video pendek kali ini, Ryan nak bawa kalian semua makan-makan di sebuah restoran yang dikenali sebagai Ruang Panorama, terletak di Jalan Sendayan, Gadong, hanya kira-kira 5 minit dari rumah Ryan. Tempat ini baru dibuka beberapa bulan yang lalu, tetapi ianya menjadi tumpuan ramai sekarang kerana konsepnya dan persekitaran tempat makan ini, terutamanya di waktu malam yang dihiasi dengan lampu-lampu yang sungguh indah sekali. Ryan boleh katakan tempat ini menjadi pilihan yang ramai kerana tempatnya yang cantik, berkonsepkan Mediterranean dan menjadi tempat pilihan untuk kawan-kawan dan keluarga bertemu. Ryan ke sini beberapa hari lepas bersama papa dan mami untuk melihat sendiri makanan-makanan yang disediakan. Jom kita saksikan sama-sama. Tempat ini hanya 5 minit dari rumah Ryan. Berkonsepkan Mediterranean melalui bangunan dan makanannya. Tempat makan boleh di luar atau di dalam bangunan. Suasana yang tenang dan damai. Suasana ruang makan di dalam. Ada panorama kerja sebagai makan time. Agaknya enak ya. Apa yang pentingnya di Seremban sekarang, para penggemar makanan luar boleh mendapatkan pelbagai jenis makanan sama ada tempatan atau luar negara melalui restoran-restoran yang banyak terdapat di Senayan atau Bandaraya Seremban. Nah, itu je lah video saya kali ini. Okey, so kalian jangan lupa subscribe, tekan apa like, share dengan kalian ya. Okey, so jangan lupa tengok Rayman lagi ya. Okey, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, jumpa di next video.